saya letak sebelah. Baru sampai sini makcik. Nampak ni, ini dah sampai dah. Hai T1 Minute hari ni. Okey, hari ni macam biasa customer datang cari kami nak settle masalah handling dan masalah bunyi. Okey, untuk Saga ni, Saga ni memang regular customer kami, banyak kereta dia dihantar kat kita. Okey, macam biasa saya kata rosak baru kita tukar. Confirm rosak baru kita tukar. Contoh, nampak absorber ni, cantik tak? Cantik, matang dia, sharp dia naik, bersih, tak ada minyak. Betul. Tapi dia ada masalah. Masalah dia bila saya naik bongo, turun bongo, belakang dia tu tak main. Belakang dia tu macam jatuh terus. Bila kita bawa, itu yang handling jadi macam belakang rasa macam geli-geli tu. Ini punca dia. Punca nampak saya tekan. Saya tekan. Nah. Nampak tak macam mana dia naik? Sepatutnya macam ni. Okey, ni kita tukar terus pakai yang ni. Nampak? Okey, ini baru punya. Okey, nah. Nampak dia punya sak. Best tak? Ni baru betul nampak. Saya letak sebelah. Baru sampai sini makcik. Nampak ni. Ini dah sampai dah. Kalau nak tukar absorber, tolonglah pakai yang ni. Cari dulu yang ni. Sebab apa? Saya tak kata dia yang terbaik. Saya kata dia yang paling kurang masalah dan antara yang paling sesuai dengan kereta kita lah. Dan padankan balik dengan spring original je. So nampak tak? Kalau siapa yang kat belakang dia ada rasa geli-geli tu, check absorber ni. Kalau tak tahu macam mana nak check, bawa je datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Kami macam ni lah. Kami check betul-betul rosak, kita akan tunjuk depan owner. Bagi owner puas hati. Bila owner nak tukar, nak bayar tu dia rasa berbaloi. Sebab yang kami tukar tu betul-betul rosak. So dapat hari ni settle.